Nasihat supaya rakyat berjimat cermat yang disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat sebagai satu isyarat awal supaya semua pihak bersedia menghadapi kemungkinan ketidaktentuan ekonomi global yang semakin meningkat. Walaupun kenyataan itu kelihatan seperti nasihat biasa menjelang musim perayaan, penalisis ekonomi melihatnya sebagai petanda awal bahawa kerajaan sedang bersiap sedia menghadapi kemungkinan gelombang ekonomi global yang lebih mencabar. Konflik yang melibatkan Iran, Israel dan Amerika Syarikat bukan sekadar isu geopolitik serantau. Sebaliknya berpotensi mencetuskan kesan berantai kepada ekonomi dunia, khususnya berkaitan harga minyak, rantai bekalan dan inflasi global. Penalisis ekonomi dari UniKL Business School Profesor Madya Dr. Amir Zahar Smith Abdul Rashid berkata, sekiranya konflik tersebut berlanjutan terutama jika Selat Hormuz ditutup Iran, harga minyak mentah dunia dijangka meningkat lebih tinggi berbanding paras masa yang telah melebihi $90 Amerika setung. Selat Hormuz merupakan laluan yang sangat kritikal kerana kira-kira 20% bekalan minyak dan gas dunia melalui laluan tersebut. Jika berlaku gangguan di laluan ini, kos logistik dan pengangkutan akan meningkat. Begitu juga kos keselamatan, kewangan serta insurans. Tambahnya, kesan tersebut akan menyebabkan harga barangan dunia meningkat dan akhirnya dirasai pada barangan keperluan serta makanan yang diimport. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur berkata, langkah jimat cermat yang disarankan PMX adalah satu signal supaya semua pihak lebih peka terhadap risiko ekonomi yang boleh menjejaskan aliran tunai. Menurutnya, langkah itu bukan sahaja tertumpu kepada pengguna, malah melibatkan peniaga kecil, peniaga besar dan syarikat di Malaysia. Langkah berjimat cermat ini menekankan simpanan sebagai persediaan menghadapi keadaan tidak diduga seperti kenaikan harga barang dan gangguan bekalan. Simpanan diperlukan kerana rantaian ekonomi global terganggu yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah, gas dan input pertanian seperti baja. Peniaga dan syarikat juga disarankan tidak terburu-buru melakukan pelaburan besar seperti membuka terlalu banyak cawangan baru dalam masa terdekat kerana risiko ketidaktentuan yang tinggi. Suara Rakyat.